Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Puteri Irsya Maira binti Safi'i. Nombor matrik S71232. Saya merupakan pelajar sarjana muda pengurusan pemasaran dengan kepujian bagi kursus COM 3093 Pendidikan Kreatif. Dalam video ini, saya akan membentangkan 3 buah anekdot yang telah saya hasilkan berdasarkan pengalaman dan pemerhatian dalam kehidupan seharian, iaitu boarding last call, hujung minggu yang berbeza dan lelaki tua dan nasi goreng. Sebelum itu, anekdot bermaksud cerita ringkas yang menarik tentang sesuatu kejadian atau pengalaman seseorang yang biasanya disampaikan secara santai untuk memberi pengajaran, hiburan atau refleksi dalam kehidupan. Anekdot pertama bertajuk Boarding Last Call. Anekdot ini menceritakan pengalaman saya hampir tertinggal penerbangan akibat kelewatan sendiri. Situasi menjadi lebih mencemaskan apabila saya terpaksa berlari di lapangan terbang dalam keadaan panik sehingga kehilangan selipar. Namun akhirnya tetap tidak sempat menaiki pesawat. Bahagian ini merupakan momen paling kelam kabut dalam anekdot pertama apabila selipar saya tercabut semasa sedang berlari menuju ke gate penerbangan. Pengajaran daripada anekdot ini ialah kepentingan pengurusan masa dan tidak terlalu yakin sehingga mengabaikan persediaan awal. Anekdot kedua bertajuk Hujung Minggu yang Berbeza. Anekdot ini berkisarkan hubungan dua individu yang berada dalam dunia berbeza, iaitu seorang pelajar universiti dan seorang pekerja di Singapura. Walaupun mempunyai hubungan yang rapat, perbezaan masa dan komitmen akhirnya membawa kepada perpisahan secara baik. Petikan ini merupakan ayat terakhir dalam anekdot kedua yang menunjukkan perasaan sedih dan penyesalan apabila sesuatu hubungan tidak dapat diteruskan walaupun masih mempunyai perasaan antara satu sama lain. Pengajaran daripada anekdot ini ialah tidak semua hubungan dapat bertahan walaupun ada perasaan sayang jika realiti kehidupan tidak seiring. Anekdot ketiga bertajuk Lelaki Tua dan Nasi Goreng. Anekdot ini menceritakan pengalaman saya melihat seorang lelaki tua yang hanya mampu memesan makanan murah di sebuah gerai. Peristiwa itu membuka mata saya tentang kesusahan orang lain dan membuatkan saya mengambil inisiatif untuk membantu dengan cara kecil. Pengajaran daripada anekdot ini ialah nilai empati dan kesyukuran dalam kehidupan seharian. Pada pendapat saya, anekdot yang paling berpotensi untuk dikembangkan ialah Hujung Minggu yang Berbeza kerana anekdot ini mempunyai konflik emosi yang kuat serta jalan cerita yang lebih mendalam. Selain itu, hubungan antara dua individu yang berbeza komitmen dan kehidupan juga memberi kesan serta refleksi kepada pembaca tentang realiti dalam sesebuah hubungan. Kesimpulannya, ketiga-tiga anekdot ini memberikan pengajaran yang berbeza dalam kehidupan, sama ada dari segi pengurusan masa, hubungan maupun nilai kemanusiaan. Sekian sahaja perbincangan saya. Terima kasih.